Bulat kau bang. Besok abang lepas raya macam ni lah. Salam adik Nusi. Salam. Selamat raya. Okey geng. Apa cerita geng? Apa cerita? Tek skrin sikit share geng. Apa cerita geng ni minyak ni? Ha? Kita tengok ni macam-macam lah. Ada yang marah, ada yang tak marah. Ada yang macam-macam lah. Masih geng. Ramai lah saya tengok. Walaupun tak pakai minyak kapal terbang. Walaupun tak sudah macam minyak tak sudah-sudah. Kisahlah geng. Assalamualaikum geng. Nak murah kali sendiri. Ramai respon. Malam PM umum. Banyaklah PM umum lah. Yang paling penting semalam PM umum. Yang ramai tak highlight kenyataan Perdana Menteri semalam. Dia umum Iran benarkan kapal Malaysia untuk melalui Selat Hormuz. Kejayaan Malaysia, salah satu kejayaan Malaysia adalah kapal Malaysia dibenarkan untuk melalui Selat Hormuz. Kejayaan lah tuan-tuan. Tanpa hubungan diplomasi yang baik, tanpa hubungan antara pemimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden ataupun kepimpinan di Iran, tak mungkin kapal Malaysia ni boleh lalu di Selat Hormuz. Kita kalau lah Malaysia ni menjadi baruak Amerika ataupun baruak Israel, tak mungkin kapal tangki minyak kita ni Iran benarkan untuk lalu. Yang tu poin tu kena pegang tuan-tuan. Maksudnya tadi pun Perdana Menteri pun bercakap sendiri dengan Presiden Iran. Bukan mudah sekarang ni siapa nak bercakap dengan Presiden Iran? Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bercakap dengan Presiden Iran. Tuan-tuan. Dan Presiden Iran bagi jaminan, bagi orang kata apa, menghargailah usaha Perdana Menteri kita ni dalam orang kata apa, statement dia tegas mengutuk serangan Israel US terhadap Iran. Jadi itu kejayaan Malaysia tuan-tuan. Kejayaan Malaysia. Kalau kita tengok hari ni tuan-tuan, saya nak kata macam ni lah. Pihak pembangkang, pemimpin pembangkang, penyokong pembangkang, walaun segala tok nenek boleh kata Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal. Apa boleh kata dia gagal? Biasalah, mata lalat. Kan? Untuk Anwar Ibrahim buat apa bagi mereka? Semua gagal. Tak ada yang tak gagal tuan-tuan. Semua gagal. Tapi mata dunia, masyarakat dunia, netizen dunia, netizen negara seberang luar daripada Malaysia ni, nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni pemimpin yang berjaya. Bayangkan hubungan diplomasi yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat dengan Iran menjadikan Malaysia ni salah satu negara yang dalam list kapal tangki minyak kapal Malaysia ni boleh lalu di Selat Hormuz. Kalau kita tengok hari ni tuan-tuan, media-media negara seberang kita, jiran kita, media-media Indonesia, netizen Indonesia, influencer di Indonesia, kan, memuji Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bandingkan dengan pemimpin mereka. Malaysia mula langkah awal berdiplomasi, menghubungi pemimpin Iran ni untuk benarkan kapal kita untuk lalu di Selat Hormuz. Tapi Indonesia, pemimpin dia masih lagi gagal untuk menghubungi presiden ataupun pemimpin negara Iran. Kalau tengok netizen lah, kan, duk bandingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya buat kapal Malaysia tu sendiri keluar. Itu kejayaan negara kita tuan-tuan. Kita tengok Thailand apa jadi, Filipina apa jadi. Kita tengok negara-negara jiran kita tuan-tuan, apa jadi? Malaysia salah satu negara dalam dunia yang dibenarkan
oleh Iran untuk melalui Selat Hormuz. Kalau benda ni, tak kira hang bukan penyokong Anwar Ibrahim, hang penyokong pembangkang sekalipun, kita kena kata ini kejayaan negara. Ini kejayaan negara. Kalau kapal kita masih lagi tersangkut, tak dibenarkan lalu, kan, stok bekalan minyak terputus, bukan walanonnya kena, walaun, wala macam-macam, wala det, wala nusi, segala tu nenek wala kena. Ini adalah kejayaan negara. Kan? Harga minyak turun, naik, itu lain kira tuan-tuan. Janji stok bekalan minyak kita tak terputus. Kan? Maksudnya industri kita, segala segmen, sektor dalam negara kita ada jaminan bahawa stok bekalan minyak sentiasa ada. Tak kira siapa tuan-tuan. Kan? Kalau tengok netizen Indonesia ni, mulalah memuji Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu diplomatik. Kejayaan negara. Bukan kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim saja, tapi kejayaan negara. Mendapat perhatian dunia. Kan? Tak apalah pembangkang nak kata gagal tak apalah, gagal kat mereka kan. Tapi bagi kita, bagi orang lain yang tengok, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni salah seorang pemimpin yang keterhadapan untuk selesaikan masalah ni. Dan Malaysia salah satu negara yang mendapat dapat kebenaran, dapat green light daripada negara Iran untuk lalu di Selat Hormuz tu, kapal-kapal Malaysia. Kejayaan lah. Kan? Kejayaan kita lah tuan-tuan. Tu pertama tuan-tuan. Kalau kita tengok apa jadi dekat Australia tuan-tuan. Australia ni bukan negara cikai tuan-tuan. 500 stesen minyak ditutup tuan-tuan. Habis bekalan minyak tuan-tuan. Apa jadi di Filipina tuan-tuan? Di Filipina lagi teruk tuan-tuan. Diisytiharkan darurat. Filipina dia isytiharkan darurat tenaga tuan-tuan. Dia catu bekalan minyak dia. Beratus-ratus stesen minyak ditutup di Filipina. Sebab apa? Mereka dah boleh baca stok mereka takkan mungkin boleh bertahan lama, terpaksa dia catu buat isytihar tenaga. Kan? Rakyat mereka nak pergi kerja kena jalan kaki beramai-ramai tuan-tuan. Habis bekalan minyak tak ada, apa minyak lah kita macam mana? Kan? Tu di Filipina tuan-tuan. Di Thailand, apa jadi di Thailand? Di Thailand memang kita dengar diesel mereka murah pada kita tuan-tuan. Tapi apa jadi di Thailand? Terpaksa dicatu, terpaksa beratok panjang-panjang, berderet beratok tuan-tuan. Untuk dapatkan bekalan minyak. Tu di Thailand. Tapi alhamdulillah lah, Malaysia ni syukur. Masih lagi diberi nikmat. Allah masih melindungi kita, beri nikmat. Untuk kita ni dapat lagi subsidi. Walaupun semalam PM umum turunkan kuota 300 liter turun kepada 200 liter. Alhamdulillah 200 liter tu masih lagi diberi subsidi RM1.99. Kan 300 lebih tu hak yang 200 ke atas nanti dia kena bayar harga biasalah. Dan PM kata 90% guna bawah 200 liter. Itu keadaan Malaysia untuk seketika ni. Alhamdulillah lah, syukurlah. Kan? Masih kan tak skrin kan? Okay, minyak Thailand. Okay, dia kata minyak Thailand ni murah daripada Malaysia. Minyak Thailand, minyak diesel lah. Kan, dia kata, saya baca komen ni lah. Saya baca komen, dia kata terangkan pasal apa minyak di Thailand tu, minyak diesel dia lagi murah daripada Malaysia. Sebenarnya, sebelum ni, minyak Malaysia ni memang dah lama murah daripada Thailand. Dan baru-baru ni, bila Malaysia apungkan harga diesel dia, ikut harga pasaran dia, pakai MOPS. Dia tak pakai crude oil tu. Crude oil tu minyak mentah. Kan, dia pakai Mint of Plate Singapore. Kan, diapungkan minyak yang telah diproses. Kan, bila minyak diproses ni, diapungkan, jadilah minyak kita lagi mahal. Minyak diesel kita lagi mahal daripada Thailand. Sebab apa Thailand murah? Sebab Thailand ni dia caps harga minyak dia supaya tak naik terlampau tinggi. Dia letak dalam RM3 lebih. Dia cap harga minyak dia bagi subsidi. Subsidi dia beza dengan kita tuan-tuan. Subsidi dia macam kita dulu. Dulu subsidi kita ni kita bagi secara
pukal. Kan, semua siapa nak beli, kan, semua dapat subsidi secara pukal lah. Secara cerita secara pukal, dia buat dulu RM3 lebih, Thailand RM3 lebih. Kita pula buangkan subsidi tu, kita bagi secara bersasar. Secara bersasar tuan-tuan. Kita apungkan ikut harga pasaran, di pam RM5 lebih. Kan, itu harga di pam. Tapi kerajaan masih lagi bagi subsidi. Tapi bukan subsidi secara pukal. Semua orang boleh dapat. Tapi bagi kepada sektor-sektor tertentu. Contoh diesel yang mana kerajaan bagi untuk sektor-sektor tertentu. Thailand ni nelayan, saya bagi contoh. Thailand nelayan kena beli dengan harga RM3 lebih untuk 1 liter. Dia bagi pukal. Nelayan dia kena beli RM3 lebih 1 liter untuk diesel. Tapi nelayan dalam negara kita masih lagi beli dengan harga RM1.65. Dapat subsidi daripada kerajaan. Lori di Thailand kena beli dengan harga RM3 lebih. Tapi lori yang berdaftar dengan kerajaan, yang ada fleet card, masih lagi boleh beli dengan harga RM2.15. Tapi harga ni tak tertera lah di pam. Kan, di pam. Nampak RM5 lebih. Tapi lori boleh lagi beli dengan fleet card. Kan, RM2 lebih. Untuk bah pengangkutan bah ni, bah kita naik, kan, syarikat-syarikat bah ni di Thailand kena beli RM3 lebih. Tapi di Malaysia masih lagi beli dengan harga RM1.85 1 liter. Disubsidi oleh kerajaan. Kan, memanglah kita tak nampak dekat pam. Yang kita nampak RM5 lebih 1 liter untuk diesel. Tapi dalam tu kerajaan bagi kepada orang kata subsidi secara bersasar kepada sektor yang orang kata apa, kita nak tahan daripada kos meningkat. Lori-lori logistik ni masih lagi dapat subsidi RM2.15. Kan, untuk individu yang layak, yang ada 4x4, yang ada lori kecil-kecil, yang buat menega kecil-kecil ni, masih lagi boleh mohon budi. Dulu RM200, kerajaan tambah RM300, tambah RM100 lagi jadi RM300 lah, dapat RM300. Dan yang mana tak layak kena belilah. Yang mana guna 4x4 ni bukan untuk meniaga, yang tak berdaftar, yang mana kan piang ke apa ke, dia kena belilah dengan harga pasaran. Sebab tuan-tuan, 4x4 ni selalu orang meniaga. I lag weh. Aduh, lag sikit lagi. Okey, tu beza. Beza apa dapat? Beza kita dengan Thailand. Beza kita dengan Filipin. Beza kita dengan Singapura. Memang dekat pam kita mahal RM5 lebih. Tapi subsidi diesel masih lagi kerajaan bagi. Tak bagi semua tuan-tuan. Dia bagi kepada sektor-sektor yang tertentu. Kan ada lah, hampa baca lah masa awal-awal dulu diesel ni kan, masa mereka buat tu dah memang bagi list syarikat apa. Cuma sekarang ni tuan-tuan, saya macam aku ada ramai kawan ni, macam aku tak sokong semua. Macam aku ni ramai kawan aku yang bawa traktor, yang bawa mesin padi, yang jentera-jentera penuai padi ni, traktor mesin padi ni, kau bota ke jentani ke segala tok nenek ni yang nak buat benang ni tuan-tuan. Aku ni ramai kawan dan aku buat benda tu. Kan, banyak kali aku cakap dah. Masa Rafizi jadi Menteri Ekonomi apa dulu kan. Kan, dengan orang kata apa, Tok Maem ada, aku sudah cakap. Patutnya mesin padi ni kena dapat subsidi. Untuk diesel ni, traktor kena dapat. Kan, kau bota kena dapat. Pos semua depa ni kena dapat. Kan, jadi kita harap lah, so, macam aku duk bawa benda ni, duk sembang dengan geng-geng atas ni, benda ni kena dapat. Betul, kalau tak dapat, orang buat benda ni rugi. Aku cakap benda tu kan, apa tak boleh. Kan, tak tahulah, dulu ni aku dah cakap dah sebelum masa mereka buat gaji selidik ni, aku cakap dah benda ni. Kan, aku cakap dah benda ni. Kan, aku dah bawa benda ni masa buat gaji selidik awal dulu lah, apalah. Kan, masa Rafizi Menteri Ekonomi dulu dah cakap dah benda ni. Kan, mesin padi kena dapat, traktor kena dapat. Tapi syarat dia kena berdaftar lah kan. Kena daftar lah. Kan, company kena isytihar lah kan. Kena buat company elok-elok, isytihar, declare. Apa semua buat elok-elok, mohon bagi dapat.
Tak. Okay, geng. Ini faham lah. Yang tanya pasal apa Thailand tu murah. Tapi ada berita lagi dekat Thailand. Tu yang lama. Dekat Thailand, berita terbaru dia, tuan-tuan. Kalau kita tengok berita terbaru dekat Thailand yang baru dikeluarkan 2-3 hari lepas, Thailand pun dia tak cap dah harga minyak dah. Dia tak buat harga shilling, orang kata. Lepas ni Thailand pun akan buat subsidi bersasar macam Malaysia. Dan Thailand pun akan apungkan harga dia ikut harga global. Sama macam Malaysia. Malaysia ni ke depan lah buat benda ni dulu. Sebelum ni Thailand ni, kalau kita pergi Thailand, majoriti dia memang pakai 4x4 lah, pakai diesel lah, tuan-tuan. Dan Thailand pun tak tahan lah, tuan-tuan. Memang murah. Tapi lepas ni dia tak cap dah. RM4 lebih, RM3 lebih. Dia akan apungkan harga dia ikut pasaran global. RM5 lebih. Vietnam RM6 lebih. Dia macam tu, tuan-tuan. Memang kita kena faham lah. Dekat situ kita faham lah. Kita duk tanya Thailand murah, apa Thailand murah. Lebih kurang macam tu lah, tuan-tuan. Kita masih lagi diberi subsidi. Thailand secara pukal, semua kalau dia letak harga RM3 lebih, RM3, kita katalah bubuh lah RM3.5, tuan-tuan. Semua dia boleh beli dengan harga RM3.5. Nelayan ke lori pas semua beli RM3.5, tuan-tuan. Tapi kalau Malaysia ni, dia apungkan harga dia. Tapi dalam masa yang sama, dia bagi subsidi kepada sektor-sektor tertentu. Nelayan, macam aku sebut tadi lah. Nelayan, lori, bas, individu yang mana berniaga, masih lagi kerajaan cover subsidi. Tu beza kita, tuan-tuan. Beza kita. Memang kat pam tu kita nampak mai. Tapi bacalah kat bawah. Kita masih lagi bagi subsidi. Nelayan kita RM1.65 je oil seliter diesel. Nelayan Thailand RM3 lebih. Tu cerita dah. Okay, geng. Macam tu lah. Masih, geng. Tek screen, geng. Tek screen. Sabah Sarawak pecita. Sabah Sarawak ni pun isu ke, tuan-tuan? Sabah Sarawak ni kita kata macam ni lah, tuan-tuan. Majoriti kenderaan yang mana digunakan di Semenanjung banyak kereta-kereta macam kita lah. Kereta sedan, kereta-kereta yang mana bukan pakai diesel. Lebih kurang macam tu lah, tuan-tuan. Individu yang menggunakan kenderaan diesel ataupun 4x4 pickup ni tak banyak macam ada tapi tak banyak macam di orang kata apa, di Sabah dan Sarawak. Lepas tu jurang jalan kita, daripada satu bandar ke satu bandar, dari kampung ke kampung, jalan kita cantik, jalan kita elok, jurang perjalanan kita tak jauh, tak naik bukit, tak turun bukit, masih jalan bertar, elok. Siapa yang biasa pergi Sabah, siapa yang biasa pergi duduk di Sarawak, dia tahulah perbezaan jalan tu. Dari satu bandar ke nak satu bandar, berapa banyak naik bukit, turun bukit, berapa banyak jalan-jalan masih berbatu, berapa banyak jalan masih berselut. Dulu siapa duduk di Gua Musang, area-area Gua Musang, cerita lah macam mana. Cuba apa pakai kereta macam kita, pakai Myvi apa dulu ni, pakai Myvi ke, Beza ke, Kancil ke, BMW Mercedes ke. Dulu pergi duduk Gua Musang nak pergi naik bukit jalan balak tu, macam mana apa nak lalu. Jadi kenderaan mereka, option mereka, kenderaan mereka pick up 4x4. Dan sana banyak guna kenderaan macam tu. Jadi adil lah, kita kata adil lah. Kita kena adil lah, bersikap adil lah sikit. Bukan kata PM nak undi. Kalau PM nak undi, Sabah tu dah undi Perdana Menteri dah. Bukan PM nak undi. Sebab tu saya tak syorkan pembangkang. Saya tak syorkan pembangkang mainkan isu ni. Kalau pembangkang mainkan isu ni, kalau kita sembang politik lah, sembang politik. Kalau pembangkang mainkan isu ni, bandingkan diesel di Sabah Sarawak dan di Semenanjung, macam mana hampa nak dapat undi Sabah Sarawak?
Macam apa nak dapat undi Sabah Sarawak? Kan? Kalau bermain dengan isu ni, macam mana Sabah Sarawak nak menyokong parti apa? Macam mana Sabah Sarawak nanti nak menyokong Perikatan Nasional? Yang tu kalau kita nak politik kan lah. Kan? Tapi kita kena adil lah Sabah Sarawak. Minyak pun banyak keluar daripada mereka juga. Tetap screen ke? Share ke? Yang ni best dah. Yang ni best. Saya nak buat video tak dan. Minyak kita guna dari negara mana dan adakah melalui Selat Hormuz? Saya tengok pembangkang main dengan isu ni tuan-tuan. Okey, jawapan dia macam ni. Kalau lah minyak mai dari contoh minyak ni lalu daripada belakang rumah Dr. Sam sekalipun. Contohlah saya bagi tahu, guna kapal lalu belakang rumah Dr. Sam sekalipun. Minyak kita dia bukan tentukan ikut harga kapal. Dia tak tentukan ikut harga kapal. Bukan kapal berhenti belakang rumah kita aku jual kat satu tong ni ambil RM50. Tak payahlah cincai lah, tak payah ikut harga global. Tak. Kan, mainlah dari lorong lubang mana sekalipun. Jalan mana sekalipun, laut mana sekalipun. Kan, harga ditentukan adalah harga global tuan-tuan. Nak beli ikut harga global. Kan, tak kira lah main lalu belakang rumah Dr. Sam ke, Taki Udin ke, kan, belakang sungai rumah Sanusi ke, kan, harga dia tentukan oleh harga global. Dia bukan boleh pergi duk nego belakang rumah. Bukan kapal tu lalu aku ada minyak beli kat aku Malaysia. Hello Anwar Ibrahim, aku ada minyak ni, beli kat aku. Aku jual murah-murah, tak payah ikut harga global lah. Kerana ambil $150 setong. Nah, dia tak kira macam tu. Dia tak kira macam tu. Dia main lah kok mana segala tok nenek pun. Kan, main daripada Brazil ke, Venezuela ke, Russia ke, China ke. Kan, dari mana-mana pun harga dia pakai harga global. Crude oil. Ni, crude oil ni minyak mentah. Yang apa duk buat beza 37% naik, 82% naik ni. Crude oil ni minyak mentah. Kan, minyak mentah kalau dia kata pasaran global $100 setong, $100 lah kita kena beli. Kan, dia main laluan mana pun. Laluan mana pun dia harga tu. Kan, kalau kita pakai minyak di pam kita tak pakai crude oil yang $100 tu. Kan, kita pakai Mint of Plate Singapore, Mint of Plate Singapore. Kan, tu harga minyak yang dah diproses. Sekarang ni, dulu ni, kan, harga dia cuma $80 lebih. $90, $80 macam tu lah. Sebulan, 2 bulan lepas. Sekarang ni dah jadi $180 lebih. Tu lah minyak yang kita pakai di pam. Sebab tu geng-geng PAH ni, geng-geng Wee Ka Siong, geng-geng MCA ni, geng-geng macam bangkang, duk bandingkan 37%. Pasal apa minyak dunia naik 37%. Tapi Malaysia naik 82%. Yang kita naik 82% tu minyak yang diproses. Maklum. MOPS. Mint of Plate Singapore. Minyak diproses. Yang $100 yang naik 37% tu. Kan, tu crude oil. Tak pernah segala tok nenek pakai crude oil bubuhlah minyak kereta. Ni tangkap, faham siap-siap. Crude oil tu minyak mentah. Mainlah kerajaan mana pun. Tak kira lah. Kalau Haji Hadi jadi Perdana Menteri sekalipun, Dr. Sam jadi Perdana Menteri, takkan pernah dia ambil crude oil tu PEC minyak kereta rakyat-rakyat dia. Dah. Nanti kita cerita dah. Yang beza tuan-tuan. Jadi kena faham dekat situ beza. Crude oil ni minyak mentah. Minyak yang belum diproses. Tak boleh bubuhlah isilah minyak hampa lagi. Minyak kereta hampa. Belum. Yang boleh isilah minyak kereta adalah minyak yang dah diproses. Dan ikut mekanisme harga. Kan, penentuan harga ni kita pakai MOPS. Mint of Plate Singapore. Tu harga dia tuan-tuan. Harga dia sekarang tuan-tuan boleh cek. $180 berapa dolar lah. Dulu $90 lebih. Lah 100 naik double, 2 kali ganda. Sebab tu harga minyak kita tak turun. Kan.
Sebab tu pasal apa? Harga minyak dunia naik 37% saja. Malaysia naik sampai 82%. Kan? Hampa baca tak betul? Kan? Hampa baca buku tengok kulit buku. Kena buka lah dalam. Tengok kulit buku nak dapat apa? Kena buka buku tu, buka belek baca. Oh, Malaysia ni pakai mekanisme macam ni penentuan harga di pam, APM. Kan? Beza lah. Tu cerita dia tuan-tuan. Ha. Jadi benda ni mudah je faham tuan-tuan. Bukannya payah pun. Tapi syukurlah setakat lah Malaysia ni tuan-tuan. Kan, bersyukur apa pun. Hampa suka ke, hampa tak suka ke. Marah ke Anwar Ibrahim, marah ke kerajaan apa semua. Malam-malam, kan, bangun tahajud, angkat tangan, berdoa, syukur. Malaysia ni belum lagi terjadi macam di Thailand. Terjadi macam Indonesia. Terjadi macam Filipin. Kan, kita tak perlu beratok lagi dekat seksyen minyak. Kan, doa bersyukur. Angkat tangan, doa kan. Paling penting angkat tangan doa minta supaya perang. Di mana tuan-tuan? Di Iran dan US, negara teluk ni. Lah ni berapa dolar setong? Saya tak check lah, tengok dalam $185 setong kot. Itu harga minyak yang diproses lah. Minyak proses ni, kalau crude oil, minyak mentah $100, minyak diproses takkan $100. Minyak proses ni mestilah double lagi kan. Nak bawa pergi proses, logistik, costing ni mestilah double. Aduh hai. Kan. That's screen share kan. Biasalah. Test screen kan. Biasalah tuan-tuan. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Kita nak kata apa? Okey. Saya nak respon. Saya nak respon komen ni. Kan. Sebab saya tak ada nak buat video tuan-tuan. Jadi saya buat live ni. Kan. Live ni nanti saya cut lah. Kan. Dulu PM Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ni pernah sebut, bila minyak kita harga meningkat, kita pengeluar minyak. Bila minyak kita naik, kan, harga minyak dunia melambung, kita untung, kita dapat duit banyak. Betul tak? Petronas jual minyak dia untung. Betul tuan-tuan? Betul. Apa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tu pada ketika tu betul. Tak ada salah. Tak ada tipu, semua tu betul tuan-tuan. Memang kita untung waktu tu. Kan? Tapi tuan-tuan, beza dia tuan-tuan. Kena tengok situasi. Kan? Pada ketika tu, contoh bila disebut tu adalah perang Libya. Perang Libya ni tuan-tuan, yang berlaku harga minyak melambung. Harga minyak melambung. Malaysia boleh buat untung. Kan? Tapi masalah perang Libya tuan-tuan. Perang ni Libya. Kan? Hanya satu negara yang terlibat. Libya, Arab Spring. Libya, harga melambung. Kita boleh jual minyak. Kita Petronas boleh jual minyak dengan harga yang mahal. Kan? Tapi masalah sekarang ni, situasi yang berlaku sekarang ni, kan, perang antara US dan Iran bukan melibat Iran saja. Melibatkan negara-negara di sekitar dia. Yang berlaku di Bahrain, UAE, Qatar, kan, sampailah ke Lebanon, ke Israel, kan, ke Arab Saudi. Banyak negara yang terlibat. Faham tak? Faham tak dekat sini? Perang di Libya, dia tak mengganggu stok bekalan minyak. Dia tak mengganggu stok bekalan minyak, tuan-tuan. Yang tu kita nak kata. Adakah masa tu perang di Libya menyebabkan kapal-kapal tak boleh lalu? Kan? Kapal-kapal tangki tak lewat keluar minyak dia. Tak, boleh. Kan? Tapi sekarang ni, beza dia perang yang sekarang ni, memang harga minyak naik. Kalau ikut logik matematik PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut dulu, Petronas boleh jual dengan harga tinggi, betul. Tapi masalah sekarang ni,
stok bekalan minyak dalam negara kita ni tak ada. Sebab apa? Kapal-kapal tak boleh lalu kot Selat Hormuz. Bekalan minyak tak boleh keluar. Tu yang isu masalah dia sekarang ni. Harga minyak melambung. Kalau kita habiskan bekalan minyak kita, rizab minyak kita, apa nak jadi? Yang tu kerisauan dia. Beza dia dulu dengan sekarang. Tu yang pertama. Yang kedua, kan, salah satu sumber minyak Petronas ni tuan-tuan adalah apa? Minyak untuk kapal terbang. Minyak kapal terbang, minyak premium, minyak grade quality. Sekarang ni tuan-tuan, kalau kita tengok lah tuan-tuan, transit penerbangan dekat mana? Kita nak pergi Mekah, kita nak pergi Eropah, transit dia kat mana? Transit dia di Dubai, di Doha, kapal lapangan terbang apa, tu transit dia. Jadi bila perang ni berlaku, banyak ribuan flight terpaksa dibatalkan. Itu siapa nak berani lalu? Peluru duk atas kapal terbang yang apa dah lalu? Siapa nak lalu? Jadi banyak penerbangan yang batalkan. Jadi kita tak tahu, kita tengok lah ke depan mai. Stok future. Mereka nak order minyak Petronas ni. Yang tu lah beza dia, yang tu lah dulu dengan sekarang tuan-tuan. Dulu ni Malaysia, masa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, kan, Malaysia menghasilkan masa tu menghasilkan buat keluar setong. Sehari tu buat keluarkan contohnya bekalan minyak. Negara Malaysia ni buat keluarkan minyak. Masa tu Malaysia buat keluar lebih daripada kita guna. Masa tu tuan-tuan. Masa tu. Berapa ratus ribu tong per barrel, tong sehari. Dia tak pasti ya tuan-tuan. Tapi masa tu Malaysia keluarkan minyak lebih daripada guna dalam negara. Contoh masa tu buat keluar 700,000 tong sehari. Guna sehari hanya 500,000 tong. Maksudnya ada lebihan. Sekarang terbalik tuan-tuan. Sekarang ni kita guna lebih daripada negara kita keluarkan minyak. Tu situasi kedua yang berlaku. Tak screen geng. Kita takat tu lah kita cerita. Lagi kita dengar live Haji Zainal pula Zainal ni. Alang-alang nak naik je seliter RM7.50. Mudah rakyat nak faham barang nak naik. Nak naik RM7.50 buat apa? Kita bukan suka-suka letak ke? ZRA terbaik, walaupun tak suka dengar. Abang ZRA ni, Abang Haji Zainal ni, dia bukan berpolitik. Tapi saya suka dengar live dia sebab dia bagi terang tu, dia sebiji kita faham tuan-tuan. Hari-hari dia live dengar ya tuan-tuan. Saya ni campur kat politik, dia tak campur tuan-tuan. Tak screen share ke? Kita cakap apa yang kita tahu lah tuan-tuan. Syukur alhamdulillah lah. Wan cerita kat Walaun buang masa je. Mereka bukan faham pun. Tak apa lah bang. Kita cerita kita lah bang. Mereka tak mau faham tak apa lah. Kita cerita kita faham jadilah bang. Macam kita kata lah. Macam saya sebut tadi lah tuan-tuan. Macam saya sebut tadi. Dekat PAM memang RM5 lebih diesel. Dekat PAM memang RM5 lebih tuan-tuan. Macam Wikasyong buat video. Dia sebut pengangkutan, nelayan. Sedangkan kelompok-kelompok ni masih lagi diberi subsidi. Kita faham kan itu? Subsidi diesel
Bukannya kerajaan potong semua. Dah. Kerajaan tak potong semua pun subsidi diesel, cik. Nak mak mai. Cik oi. Kan. Kerajaan tak potong subsidi diesel habis pun. Kan. Kerajaan masih lagi bagi subsidi diesel untuk sektor-sektor tertentu. Nelayan. Berulang kali dah saya sebut. Nelayan dapat RM1.65. Thailand tak. Thailand kena beli dengan harga pasaran. Kalau dia bagi subsidi RM3 lebih, nelayan dia kena beli dengan harga tu. Jadi faham tak tuan-tuan? Kita nelayan RM1.65. Bah. Kalau bah Thailand kena beli diesel dengan RM3 lebih, bah dekat Malaysia, bah syarikat bah kat Malaysia kat kita ni, kan, hanya beli dengan RM1.85 seliter. Untuk diesel. Kalau lori dekat Thailand kena beli dengan harga RM3 lebih, kan, mereka duk kata diesel Thailand murah pada kita, kan. Lori kat Thailand kena beli RM3 lebih. Lori kat Malaysia berdaftar, kan, dapat fleet card, dapat subsidi RM2.15. Kan. Jadi beza tuan-tuan. Beza banyak kita. Beza dengan Thailand tuan-tuan. Jadi jangan kata Thailand lebih. Kan. Kita hanya cerita dekat PAM. Pembangkang ni hanya akan ambil dekat PAM RM5 lebih. Pembangkang ni dia takkan cerita kerajaan bagi subsidi ni, subsidi tu. Pembangkang tak cerita. Tuan-tuan pergi tanyalah nelayan tu. Dapat subsidi berapa untuk 1 liter diesel. Tuan-tuan pergi tanyalah nak naik bas nak pergi mana, tanya syarikat. Jangan tanya driver. Tanya syarikat dapat dah subsidi. Dapat dah fleet card. Lori logistik ni. Tanya dah dapat. Sebab apa kerajaan bagi? Sebab kerajaan lori logistik ni, pasal apa kerajaan bagi subsidi? Nak mengekang kenaikan harga. Jadi kalau dengar pembangkang kata, habislah nelayan kita ikan mahal. Habislah barang-barang kita akan naik. Tapi kerajaan masih lagi bagi subsidi. Kenaikan harga barang ni. Kan, senang kata macam ni lah. Pembangkang, siapa kata Pak Tehman. Pembangkang biasa kata apa? Selagi mana kita hidup, lagi tu harga barang kan naik. Memang kan naik. Cuma kerajaan boleh ngekang. Mengekang daripada naik terlampau tinggi. Tu saja tuan-tuan. Jangan tengok tuan-tuan. Jangan tengok harga dekat. Wah. Aduh. Jangan tengok tuan-tuan. Tuan-tuan yang tengok harga dekat PAM. Harga dekat PAM tu memang harga dekat PAM macam tu. Kan? Tapi yang masih dapat subsidi lagi, dia tak bayar harga tu. Sama macam kita. Harga dekat PAM, nak kereta biasa. Harga dekat PAM memang lah. RM3 lebih, tapi kerajaan masih bagi subsidi kita RM1.99. Macam tu lah tuan-tuan. Dekat Thailand tak. Thailand subsidi dia secara pukal. Dia memang cap harga dia RM3 lebih teratur tuan-tuan. Harga dia teratur, tapi semua kena beli harga tu lah. Lah ni dia tak tahan dah lah nak bagi subsidi semua teratur. Thailand pun dah ubah dah. 2-3 hari lepas dia dah umumkan. Dekat Thailand tu dia takkan bol harga shilling dah untuk diesel dia. Dia akan apung ikut harga pasaran global. Macam Malaysia buat. Dan dia akan bagi subsidi bersasar. Sama macam Malaysia buat. Jadi Malaysia buat ni, apa yang kerajaan buat ni berkaitan subsidi petrol, subsidi diesel ni menjadi model kepada negara-negara lain untuk tiru. Tu je tuan-tuan. Apa yang kerajaan buat ni betul dah. Betul dah kerajaan buat ni. Tapi bezanya dekat Thailand tu, minyak mereka habis lah tuan-tuan. Dicatu. Kita tak catu lagi minyak. Di Filipina terpaksa catu minyak mereka. Di Indonesia terpaksa catu minyak mereka. Kita negara pengeluar minyak. Aduh hai. Kita negara pengeluar minyak. Saya rasa Haji Zainal, Abang ZRA stream kita ni hari-hari dah duk live, duk cerita, dah puas dah cerita bab ni. Kan, minyak kita ni kan bukan semuanya guna untuk pasaran tempatan, untuk kereta-kereta. Minyak kita ni minyak orang panggil apa? Tapis crude. Maksudnya minyak kita ni antara minyak
Orang kata sweet. Sweet maksudnya minyak yang mahal. Premium. Great quality dia ni tuan-tuan. Bukan sesuai digunakan untuk kenderaan dalam negara kita. Dan minyak kita ni dijual. Bukan harga macam harga minyak biasa. Kan? Dijual lebih mahal. Jadi Petronas buat untung daripada minyak kita yang mahal ni. Dia beli balik daripada negara Arab minyak yang murah. Itu ya. Petronas duk bagi subsidi. Petronas duk rolling. Kan? Nak bagi kita ni beli minyak dengan harga murah. Kita buat untung dengan minyak kita. Kita jual minyak kita mahal. Keuntungan minyak mahal kita tu, kita beli minyak murah dekat Arab. Yang tu je cara dia. Beli minyak Arab kan, kita guna apa minyak kenderaan kita guna lah ni. Dah sekarang susah sangat. Pakai je lah minyak kita. Macam mana nak pakai minyak kita? Kita dah kata dah. Minyak kita ni great. Minyak kita rugilah tuan-tuan. Kan? Kita jual. Contoh tuan-tuan. Minyak kita harga RM100. Minyak Arab tadi tu. Tu cara dia. Oh, lag pula. Aduh. Lag pula. Sorry gang. Lag pula. Aduh. Oh. Aduh. Sorry gang. Lag pula. Lag. Okey. Aduh. Lag pula. Aduh. Sorry gang, lag. Aduh, line paper kacau. Aduh. Test sikit gang. Aduh, baru syok sembang lag pula. Han cakap apa ni? Semua orang yang kerja Petronas. Semua orang tu siapa? Layan walanon apa Anwar cakap walaupun kopi. Tak apalah. Layan bila. Nampak ni pun. Screen gang. Aduh, sorry lag tadi. Aduh, sepak tau. Cuaca panas sangat ni lah. Tu lah saya boleh cerita tu lah tuan-tuan. Kita doa lah. Bang. Yusrizal. Kita doa lah. Kalau geng-geng Mangkang tak mau doa, kita doa bila. Kita doa. Malam-malam tu kita doa lepas mayang maghrib ke isyak ke. Habis mayang tu kan. Doa lah. Supaya perang Iran dekat tangan. Perang di Iran tu supaya cepat tamat lah. Cepat tamat. Krisis ni selesai. Kan. Dan kita doa lah supaya negara kita ni tak menjadilah macam tu di Filipina. Di Australia. Macam mana di Thailand. Macam negara-negara lain lah tuan-tuan. Terima kasih geng. Okay geng. Aku end live lah. Nanti kita live lain lah. Lain tak apa okey lah. Lain tak apa nak okey ni. Aduh. Okay geng, nanti live lain lah geng. Baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal.